Segini terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk diluangkan masa untuk bersama kita di majlis pelajaran Rapid Kuantan. Kita mohon kerjasama agar kosongkan pentas. Mohon kerjasama dari wartawan untuk kosongkan bahagian pentas. Okey. Sekampung Sirih seulas pinang sudah terkenal seluruh benua. Rakyat faham menjadi senang. Rapid Kuantan menghubungkan semua. Okay, kita bagi press. Sofi. Mana masuk? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Timbalan Perdana Menteri, Yang hormat Menteri Sahabat, Presiden Baladam, seterusnya dan Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namanya hari ini satu acara yang agak sangat istimewa dan unik, kerana kita melancarkan bas rapid untuk Bandar Kuantan. Saya nak maklumkan bahawa ini satu lagi namanya produk Satu Malaysia Rakyat Didahulukan, dan ini sebuah lagi janji ditepati. Hanya dalam tempoh 2 bulan saja selepas diumumkan, maka perkhidmatan bas rapid untuk Kuantan menjadi kenyataan. Mulai pada hari Isnin akan datang ini, bas ini akan memulakan perkhidmatannya dan akan memberi manfaat kepada 500,000 juta rakyat, khususnya mereka yang tinggal di Bandar Kuantan. Pada hari Isnin ini, saya difahamkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan Yaakob Sidsa Pahang akan melancarkan dengan memandu bas tersebut. Sebab Datuk Nan ada lesen memandu yang disahkan oleh SPED. Ini bukan olok-olok, ini dibolehi secara sah. Jadi beliau akan memandu bas ini pada hari Isnin sebagai tanda bahawa inilah bas yang kita telah janjikan untuk orang Kuantan. Dan satu lagi yang teristimewa, saya nak maklumkan bahawa bas perkhidmatan bas ini akan diberikan secara percuma untuk sebulan. Satu sebulan percuma. Jadi dengan ini insya-Allah kita akan dapat memberi satu lagi perkhidmatan kepada masyarakat dan komuniti di Kuantan, insya-Allah. Saya nak ucap terima kasih pada SPED dan pada prasarana kerana telah beri perkhidmatan ini dengan tempoh masa yang
boleh dikatakan rekod juga lah, 2 bulan saja, 32 bas dalam masa 2 bulan. Jadi kalau kita dapat mandat yang baru daripada rakyat, banyak lagi yang boleh kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sebagai tanda